Guys, ni dah masuk puasa berapa ni? Dengar cerita ada baru masuk puasa kelima ni. Nampak macam dah terciduk je tu. Tak apalah, kalau sakit tu tak apalah kan, ada rukhsah. Tapi jangan buat terciduk. Kita relax-relax, tenang-tenang kita. Sebab Ramadan ini merupakan Ramadan ataupun bulan yang pahalanya berganda-ganda. Kita kejar tarawih, kita kejar tadarus, kita kejar sedekah. Tapi ada satu pahala besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Hubungan dengan ibu bapa. Cuba jujur sikit. Berapa kali dalam seminggu kita call mak ayah kita? Ini untuk yang jauh lah kan. Yang duduk serumah tu memang setiap hari nampak muka. Kalau nampak muka lah kan. Update status kita boleh buat setiap hari. Upload story kita boleh buat setiap jam. Tapi nak angkat telefon, nak call, nak tanya mak sihat ke, rasa berat sangat. Selepas perintah tauhid, terus Allah sebut tentang ibu bapa. Tinggi sungguh kedudukan mereka. Sampai perkataan pun Allah larang seperti mana yang difirmankan dalam surah Al-Isra ayat 23. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, mungkin kita tak menengking, mungkin kita tak melawan, tapi kita diam, tak ambil tahu, tak ambil peduli. Itu pun boleh jadi derhaka dalam diam. Ramadan ini bagi kita peluang reset kita punya dosa. Ibu apa? Kita peluang untuk masuk syurga. Selawat pula untuk buka pintu rahmat. Tapi kalau kita hidup dalam Ramadan, masih ada mak ayah, nama Nabi disebut pun tak ambil peduli, siapa sebenarnya yang rugi? So guys, Ramadan ni jangan sibuk ibadah kita sampai lupa mak ayah. Jangan sibuk dunia sampai lupa selawat. Malam ini sebelum tidur, sebelum scroll lama-lama tu, cuba tekan satu nombor, call mak ayah. Lepas tu sebut selawat walaupun sekali, dengan sedar kita lah. Dan Ramadan ini insya-Allah peluang besar. Jangan sampai kita tergolong dalam orang yang Nabi sendiri aminkan doa celaka tu kat atasnya. Kalau nak Ramadan tahun ni lebih afdal, kita jaga 3 benda ni. Ramadan kita jaga, mak ayah kita jaga, selawat kita hidupkan. InsyaAllah Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih afdal daripada tahun yang sebelumnya. Wallahu a'lam.